InsyaAllah. Kita mulakan pada malam ini dengan tadabbur surah Al-Mulk. Pada malam ini kita akan bacalah dia punya pengenalan tadabbur surah Al-Mulk. Okey. Ini adalah saya rujuk daripada e-book yang baru dilancarkan oleh Jabatan Mufti Jabatan Mufti Perak. Okey. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni merupakan surah yang ke-67 di dalam Quran. Seperti yang mana kita tahu bahawasanya Quran ini mempunyai 114 surah. Dan surah Al-Mulk ini adalah terletak di dalam Quran merupakan surah yang ke-67. Dan surah Al-Mulk ini mempunyai 30 ayat sahaja. Dan surah Al-Mulk ini tergolong di dalam golongan surah Makkiyah. Seperti yang mana kita tahu, surah Al-Quran dibahagikan kepada dua kategori. Iaitu kategori yang pertama adalah surah Makkiyah. Kategori yang kedua adalah surah Madaniyah. Macam mana kita nak tahu surah tu surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Kalau surah Makkiyah, turun ayat surah tersebut selepas daripada sebelum daripada Nabi SAW berhijrah. Tetapi kalau surah tu turun lepas daripada Nabi SAW berhijrah, maka dinamakan surah tersebut, dikategorikan surah tersebut sebagai surah Madaniyah. Surah Al-Mulk ni merupakan surah yang ke-67 di dalam Quran, terdiri daripada 30 ayat. Dinamakan surah ini sebagai surah Al-Mulk kerana terdapatnya perkataan Al-Mulk di dalam surah ini. Yang merujuk kepada apa? Yang merujuk kepada kekuasaan Allah yang mutlak ke atas seluruh alam ciptaannya. Allah sifatnya adalah sifat Khaliq. Allah sifatnya adalah sifat mencipta. Selain daripada Khaliq, sudah tentulah adalah makhluk. Sebab itulah selain daripada Allah adalah makhluk. Kalau Allah itu adalah Khaliq, kita selain daripada Allah, tak kiralah roh ke, tak kiralah jin ke, tak kira manusia ke, tak kiralah diri tumbuhan ke, iblis ke, semuanya adalah makhluk Allah. Apa kaitannya surah Al-Mulk dengan surah Tahrim? Surah ni ada kaitnya dengan surah Tahrim. Apa kaitannya? Surah Tahrim mempunyai kesamaan daripada sudut tema. Iaitu di mana surah Tahrim temanya adalah daripada sudut menyampaikan mesej dakwah dan memberi peringatan kepada manusia. Surah Al-Tahrim mengingatkan kepada kita tentang kesan akibat daripada kecuaian iman dan tindakan. Manakala surah Al-Mulk adalah akibat besar bentuk azab kubur neraka. Surah Al-Tahrim nak bagi mengingatkan manusia supaya tidaklah cuai dalam keimanan. Tidaklah kita cuai dalam tindakan. Tetapi apabila surah Al-Mulk melihatkan kepada seseorang manusia itu, apakah akibat kalau seseorang ini cuai dalam keimanan, kalau dia ni cuai dalam tindakan. Dan di dalam surah Al-Mulk inilah
memperlihatkan akibat orang yang cuai dalam iman, cuai dalam akibat tindakan, merupakan azab kubur dan neraka. Kedua-dua surah ini menekankan betapa perlunya kepada kita supaya bertakwa. Takwa ni benda apa? Takwa ni macam tokwa lah. Macam taucu ke? Takwa ni adalah, kata Rasulullah, kata sahabat, apabila kita ni nak jalan di satu jalan yang penuh dengan duri. Takwa ni apa dia? Kalau kita nak jalan satu tempat yang berduri, yang penuh dengan duri, kalau kita nak lalu tempat tersebut, mestilah kita lalu dengan berhati-hati. Kita lalu dengan slow. Itulah yang dinamakan sebagai takwa. Kita dalam kehidupan kita ni, kita perlulah berhati-hati apabila kita nak melalui kehidupan kita yang penuh cabaran. Nabi SAW menunjukkan bahawasanya takwa tu di mana? Takwa tu di hati. At-taqwa hahuna. Nabi SAW tunjuk takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Ya. Dalam surah Tahrim, Allah menjelaskan tentang azab yang sifat khusus terhadap individu tertentu. Manakala surah Al-Mulk meluaskan peringatan kepada manusia. Apakah kelebihan daripada surah Al-Mulk ni? Malam ni kita baca sekadar dia punya pengenalan lah mengenai surah Al-Mulk. Apakah kelebihan kalau kita membaca surah Al-Mulk ni? Sesiapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur, maka dilepaskan dia daripada azab kubur. Terlepaslah daripada fitnah kubur. Surah ini dikenali sebagai surah Al-Mulk, memberi syafaat kepada siapa yang istiqamah membacanya sehinggalah diampunkannya dosa. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Quran mengandungi 30 ayat. 30 ayat iaitu surah Al-Mulk. Ia memberi syafaat kepada pembacanya hinggalah diampunkan dosanya. Ia adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim sahih. Dan sesiapa yang membaca surah Al-Mulk ini ataupun dikenali sebagai surah Mani'ah, akan mendapat perlindungan menghalang dia daripada menerima azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, surah dalam Quran yang menghalang daripada azab kubur ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk, riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi dan Ahmad. Dan status hadis ni merupakan Hasan sahih. Kelebihan surah Al-Mulk, Rasulullah SAW, antara sunnah Rasulullah SAW adalah sebelum daripada tidur, Nabi SAW akan membaca surah Al-Mulk bersama dengan surah Sajadah. Rupanya bukan sahaja surah Al-Mulk, tetapi sunnah Rasulullah SAW juga kita baca surah Sajadah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW tidak tidur sehingga membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Status hadis adalah sahih. Dan sesiapa yang membaca surah Al-Mulk akan menjadi, kalau dia meninggal nanti, dia akan menjadi pendamping di alam kubur nanti. Menurut riwayat, surah Al-Mulk akan datang menemani si mati di dalam kuburnya, lalu memohon kepada Allah agar tidak diazab.
Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkata seseorang akan didatangi malaikat azab kubur. Lalu datanglah surah Al-Mulk dan menghalanginya sambil berkata, engkau tidak berkuasa atasnya kerana dia telah membaca aku di dalam dunia. Sesiapa yang baca surah Al-Mulk, kalau datangnya malaikat azab, maka surah Al-Mulk akan datang di dalam kubur untuk menghalang malaikat azab itu daripada mengazab orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur. Inilah betapa besarnya kelebihan sesiapa yang membaca surah Al-Mulk. Sunnah Rasulullah SAW semasa hidup, sebelum daripada tidur, Rasulullah SAW akan baca surah Al-Mulk dan surah Sejadah. Sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam akan dilindungi daripadanya daripada azab kubur. Sebenarnya azab kubur ni sebenarnya first step lah daripada seorang itu daripada masuk neraka. Azab kubur pun dah berat, apatah lagi kalau azab seseorang itu na'udzubillah di dalam neraka. Sebab itulah eloknya kalau kita ni amalan kita setiap malam sebelum kita daripada tidur, bacalah terlebih dahulu surah Al-Mulk. Rugilah bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Mulk sebelum daripada tidur. Allah alam. Kita tangguhkan dengan selawat kehadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikril ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.